satu benda yang dia cakap dekat sini, saya ni tak ada kena-mengena. Adakah makcik ni bodoh ataupun makcik ni bercakap tidak menggunakan akal? Saya rasa makcik ni ada bodoh jugalah sebenarnya. Adakah dia... Tiada angin, tiada ribut, tiba-tiba sahaja selebriti Datin Rebecca Nur Al-Islam dan Datin Sri Syahida dikatakan bertegang urat dalam media sosial. Menerusi hantaran Instagram, Rebecca berkongsi celoteh Syahida yang dikatakan tidak berpuas hati dengannya kerana sering berkongsi tentang kakak ipar baharunya iaitu Bonda Rozita Ibrahim yang merupakan ibu mentua Syahida. Laki, lepas tu ada pula orang yang suka mencapak pula. Ada pula yang ambil kesempatan mencapak, tahu tak Yol, mencari publicity murahan. Belum sejojo lagi, yang mana nak gila publicity lagi, yang mana nak sibuk nak mencapak. Mungkin mudah untuk dia bercakap. Okey? Kita kena tengok diri makcik, makcik kena tengok diri makcik sendiri. Saya rasa makcik yang mencari publicity murahan. Makcik yang mencari publicity murahan. Kerana apa? Kerana dengan isu ini saja saya tahu yang makcik cuba untuk mencari publicity murahan sebab makcik selalu membuat konten yang murah pun. Konten-konten murah makcik tu, sebab saya bukan macam tu. Saya ni kalau makcik cakap makcik straight to the point, saya ni Rebecca Nur Al-Islam lagi straight to the point. Ya makcik? Salah satu benda yang dia cakap dekat sini, saya ni tak ada kena-mengena. Adakah makcik ni bodoh ataupun makcik ni bercakap tidak menggunakan akal? Saya rasa makcik ni ada bodoh jugalah sebenarnya. Adakah dia cakap saya ni tak ada kena-mengena? Kalau saya tak ada kena-mengena, untuk apa saya bercakap? Saya bukan posting sesuatu gambar tanpa meminta izin keluarga ataupun suka hati saya. Okey? Yang saya tahu, saya serta keluarga sangat-sangat proud. Mak saya proud menerima menantu dan saya proud menerima sister-in-law sebabnya abang yang kahwin ni adalah abang pertama kami. Di mana abang pertama kami yang menjaga saya daripada kecil. Apabila mak saya kerja, dia menjaga saya dan bila dia berkahwin, dia yang menjaga saya semua. Jadi we are very close. Our siblings are very close and very loving. Okay makcik? Saya tak tahu keluarga makcik macam mana, but we are like that. So bila diorang kahwin, of course kita happy. Saya tak pernah keluar statement yang meripik-ripik. Tak pernah. Saya hanya post gambar family. Apa salahnya? Apa masalah makcik? Makcik kata saya ni gila glamour. Apa benda yang saya gila glamour murah, apa mencari murahan publicity? Apa dia makcik? Apa masalah makcik? Saya rasa makcik ni bodoh sebab apa? Makcik cakap saya tak ada kena-mena, padahal makcik yang tak ada kena-mena sebab makcik hanya menantu, saya sibling, saya adik-beradik di sini. Faham makcik? Okey. Dan seterusnya poin yang saya nak cakap, dia kata apa? Yang perangai saya yang suka terheboh-heboh macam tu ya. Saya ni kena terangkan, saya ni adik ipar di sini. Okey? Makcik itu hanya menantu. Dan makcik patut bersyukur sebab makcik berkahwin dengan yalah, orang kaya, anak orang kaya kan makcik. Kalau tak makcik pun mungkin tak terkenal, kan? Zaman-zaman makcik nasyid dulu pun makcik tak terkenal. Okey? Lepas tu dia kata siap dia cakap dekat sini lagi. Yang bestnya siap dia cakap dekat sini, korang tahu tak aku tengah kutuk siapa ni? Nampak sangat makcik ni suka mengutuk orang lah. Makcik memang suka mendapat dosa yang free maknanya. Maknanya makcik ni tertutup segala-gala sampai pakai stokin, tapi mulut makcik ni Allahu Akbar, suka mengutuk orang. Sebab di sini video yang saya dengar, you all dengar tadi, dia siap boleh tanya you all lagi. You all tahu kan saya tengah kutuk siapa ni? Maknanya makcik memang kaki mengutuk lah. Makcik buka je lah stokin tudung makcik. Buka je. Sebab mulut makcik ni jahat. Mulut makcik ni boleh menimbulkan fitnah. Dan mulut makcik ni boleh menyebabkan netizen dalam Malaysia bergaduh sesama mereka. Yang fikir saya macam ni, fikir keluarga saya macam ni, fikir macam tu, macam ni, macam tu. Kerana mulut makcik yang bodoh itu. Makcik faham? Okey? Dia kata saya ni tak ada kena-mengena. Dia kata saya ni sibuk kan. Saya pun tak tahulah apa yang dia cakap. Kenapa saya tak ada kena-mengena. Tidak mengapa. Sebab saya ni adik-beradik 8 orang. Saya anak nombor 7 ya. Yang kahwin tu anak nombor 1. Okey, lepas tu dia kata aku ni lebih-lebih posting. Dah kenapa? Mencampak. Guna bahasa, saya tak faham lah guna bahasa apa ni mencampak ni. Ya. Saya kena terangkan dekat makcik ya.
lagi sekali saya berdirinya saya Rebecca Nur Islam dalam bidang glamour sebelum ni. Saya berdiri dengan kaki saya sendiri, tidak pernah menumpang populariti sesiapa pun. Siapa suka saya, alhamdulillah, syukur. Siapa tak suka saya, benci saya tanpa sebab, tanpa kenal, maka tak cinta pun saya tidak peduli. Yang penting I have my beautiful family, I have my beautiful kids, I have my mother, I have my siblings. Okay makcik? Alright. Mulut makcik ni sangat bahaya, boleh mendatangkan pergaduhan dalam satu Malaysia. Berhati-hati dengan makcik-makcik seperti ini ya. Tidak kisahlah dia kaya ke, dia sekarang ni dia claim dia glamour ke, whatever ke, tak kisahlah. Yang penting mulut makcik ni sangat-sangat bahaya. Dan hati makcik ni juga busuk. Sebab kalau dia tak keluarkan video macam tu, kan dia tak bercakap macam tu, mungkin netizen tak ada crop, tak ada ambil video macam tu, tak save. Jadi tak terjadi benda-benda macam ni. Orang tag saya cakap macam ni. Allahu Akbar. Sedih lah dengan makcik ni. Lepas tu dia cakap lagi, oh mula-mula aku sabar je, lama-lama aku geram. Dia pula yang cakap, dia pula yang lebih-lebih dari mertuanya. Dia pun lebih-lebih sebenarnya daripada keluarganya. Kan? Makcik, kalau lah makcik cakap saya geram, saya pun tengah geram ni. Sebab tu saya berdiri, saya duduknya dekat sini, saya berani berdepan untuk apa statement yang makcik cakap, saya balas balik lah. And with this one, insyaAllah will be my first statement and the last statement untuk melayan makcik yang bodoh ini.